Bayangkan, anda seorang pelancong yang pertama kali menjejakkan kaki di Malaysia, tidak kenal sesiapa, tidak tahu arah, dan mungkin sedikit takut. Tetapi dalam beberapa minit saja, seseorang tersenyum, menegur, malah menawarkan bantuan. Persoalannya, kenapa rakyat Malaysia begitu ramah? Seorang pelancong dari Eropah berkongsi pengalamannya di Kuala Lumpur. Dia tersesat di stesen Lot, cuba membaca peta, keliru. Tiba-tiba, seorang pakcik datang mendekat, bukan sekadar tunjuk arah, tetapi sanggup temankan dia sampai ke destinasi. Di negara saya, orang jarang buat macam ini, katanya terharu. Budaya yang membentuk sikap. Di Malaysia, kita membesar dengan budaya hormat orang tua, senyum walau tidak kenal, tolong tanpa diminta. Lebih unik lagi, Malaysia adalah gabungan pelbagai kaum Melayu, Kinat, India dan lain-lain. Semasa musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, kita lihat konsep open house. Orang asing pun boleh datang makan bersama tanpa jemputan rasmi. Kawan Jepun saya, Sato-san, pelik dengan perangai orang Malaysia. Dia cakap, orang Jepun tak mungkin buat perkara yang sama macam orang Malaysia buat. Buat apa tu? Dengarkan kisahnya. Masa buat barbecue di sebuah taman di Kawanabe, di Taman Iwaya, saya lihat ada beberapa orang Asia, daripada rupa paras dia macam orang Asia lah, berjalan-jalan berhampiran dengan tempat kami buat barbecue tu. Daripada raut wajah dia orang tu, saya yakin mungkin mereka tu daripada Indonesia. Perlahan saya lah, saya pun angkat tangan beri salam daripada jauh, Assalamualaikum, sambil melambai-lambai tangan memanggil dia orang. Kawan-kawan Jepun saya yang ada dekat dengan saya semua terkejut. Kawan-kawan awak ke? Saya jawab, taklah, baru first time jumpa, tapi nampak macam orang Asia kan, macam orang Indonesia. Saya kata, macam mana dari tak kenal boleh selamba je tegur dan ajak join barbecue sekali? Kawan Jepun saya tanya. Lepas orang Indonesia tu datang ke tempat kami buat barbecue tu, saya sembang sakan lah dengan orang Indonesia tu, tanya dia macam-macam soalan. Yelah, kita nak tahu kan, tanyalah asal daripada mana, Indonesia kat mana, kerja kat mana, dah berapa lama kat Jepun, macam-macam lah tanya. Sembang macam biasa. Lepas habis sembang dan orang Indonesia tu pun berlalu pergi, kawan Jepun saya pun datang bercakap dengan saya, tanya saya, kenapa aku tengok kau ni bercakap dengan dia orang tu tadi macam sembang dengan kawan-kawan lama je, korang dah kenal lama kan? Kawan Jepun saya tanya kan. Kawan Jepun saya tu memang masih meragui lah, dia tak sangka kan, macam tu punya mesra, kata baru first time jumpa, macam mana dia nak percaya, dia kata. Saya kata, memang tak kenal lah, memang itu first time, itu baru first time kita orang jumpa. Dan biasalah kan, kita first time jumpa pun kita macam anggap macam kawan biasa je lah kan, kita tanyalah macam-macam, nak berkenalan kan. Tapi kawan Jepun saya, tapi aku tengok kau sembang sakan nampak macam mesra sangat, pelik aku. Saya dengar kawan Jepun saya meragui saya macam tu sekali, saya gelak je lah kan. Berkali-kali Jepun tu tanya dan minta kepastian daripada saya, betul ke baru pertama kali jumpa kan? Dia memang macam betul-betul tak percaya lah. Saya terangkan pada dia memang macam tu lah perangai orang Malaysia ataupun orang Indonesia. Lebih-lebih lagi kita sesama orang Islam kan, memang kita anggap macam saudara sendiri lah, terutamanya orang Indonesia tu. Lagi pula kita orang kan tinggal kat Jepun, jadi bila jumpa geng walaupun lain negara kan, nampak orang Asia, kita rasa seronok sangat, rasa macam satu geng lah. Tu yang selamba je tegur dan sembang-sembang tu kan. Tapi kawan Jepun saya tenganga dengar bila saya terangkan kita orang baru pertama kali jumpa, dan dia tak sangka betul lah. Dia kata orang Jepun tak mungkin buat seperti apa yang saya buat tu, dia kata. Dia katalah dia jealous, merasa sangat kagum dengan semangat persaudaraan itu. Habis cerita. So, siapa yang pernah duduk Jepun ataupun selalu berinteraksi dengan Jepun pasti setuju dengan saya. Orang Jepun bukanlah orang yang peramah. Mereka jenis tertutup dan tak tegur orang lain, especially stranger. Tapi orang Malaysia ataupun Indonesia, kita ni jenis peramah dan cukup terbuka. Tegur orang selamba je dan mudah mesra. Mungkin bukan semua, tapi begitulah secara umumnya. Setuju tak?
People say that Malaysia is friendly. Is it true? I want to check it out. See? Wow. I understood Malaysians friendly. Since when? I want to find out. Let's go. ということで遊び場に来ました。Hi, hi, hi, hi. Can I play together? What are you doing now? I'm cute. I'm cute. Actually, I don't have friends. Because I'm from Japan. People doesn't understand me. Can we play together? Yeah. Okay, let's go. How old are you? 5. I want to know, how do you educate your child to be friendly in alcohol? Always ask them to greet people. Let's say go to the grocery store, then ask her to buy things on her own. Always say thank you, sorry, excuse me to others. No matter how other food like, Yep. you know, I'm from Japan. I know it's different, but she still talks to me normally. That's very sweet. I need to find more friends. Viral di media sosial. Di platform seperti TikTok, ramai pelancong berkongsi pengalaman mereka, diberi makanan percuma, dibantu ketika hujan, diajak makan sekali walaupun baru kenal. Video seperti ini sering menjadi viral dengan komen, Malaysia feels like home. Realiti yang kita tak sedar, bagi rakyat Malaysia, ini semua biasa. Tetapi bagi orang luar, ini luar biasa. Kadang kita tak sedar, apa yang kita anggap kecil sebenarnya sangat besar di mata dunia. Masyarakat sangat beza. Rakyat Malaysia dengan rakyat Malaysia sangat beza. Tapi beza ni bukan dalam segi negatif. Dia lebih kepada positif. Apa contoh yang ketara yang berbeza tu, gaya hidup tu? Dekat Malaysia ni kalau jalan-jalan, contohnya kalau jalan-jalan dekat bandar ke apa, banyak orang akan dia senyum, lebih ramah. Ya. Kat Rusia tak ada banyak macam tu. Dia semua fokus serius, kena ikut plan lah. Okey. Let's eat. Come here. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Come. Join us. Yes. Apa pandangan lecturers and professors dekat Rusia ni terhadap student Malaysia? Kat sana, lecturers dia, professor memang nak sangat ajar kelas Malaysian. So dia ada banyak kelas, dia ada dua aliran bahasa. Satu English course, so ini untuk student foreigners lah. So ada dari Arab, dari India, ada dari China dan ada dari Malaysia. Tapi ada juga aliran yang belajar perubatan dalam bahasa Rusia. Ini adalah mainly rakyat Rusia sendirilah. Jadi lecturers selalu bagi tahu yang mereka selalu nak sangat ajar kelas Malaysian. Sebab apa? Sebab kata cikgu-cikgu ni, Malaysia ni baik, sangat hormat. So, lecturer cakap kat depan semua diam saja. Nakal kita lah, kita rasa kita dah nakal. Sebenarnya rupanya akhlak kita tu standard tau. Hormat pada cikgu, buat homework, kita cakap dengan nada yang very respectful lah. Cikgu kita kan diajar adab. Ya, cikgu ini kita tak bising dah, sangat mudah nak. Mereka dekat bilik guru ni kan, mereka ceritalah kan, lalu berbincang, kenapa orang Malaysia ni semua macam ni, student dia cakap lembut-lembut, baik-baik, kemudian dengar kata, kemudian satu negara dia orang ni macam ni. Mula-mula kita tak faham tau. Bila saya tengok lah kelas-kelas pelajar lain, okay, kalau kelas student India, southern part of India, dia memang suka bercakap. Kadang-kadang kita kan gabung kelas dengan mereka, jadi okay, memang mereka ni suka bercakap dalam kelas. Walaupun lecturer dekat depan, dia orang bercakap kuat-kuat, laju-laju, berbual. Macam kita ni kan kalau nak berbual macam, ataupun kita tulis pas kan, cara kita lah. Asian pula, mereka pun quite juga very loud sebab mereka kan memang jenis suara kuat. Jadi rupanya itulah pandangan mereka terhadap rakyat Malaysia, orang Malaysia. Lalu dia tanya, macam mana orang Malaysia ni, mak bapak dia, cikgu dia boleh ajar pelajar Malaysia ni bagus-bagus macam ni, saya tak faham. Bangga juga kan, tak sia-sialah didikan mak ayah
sistem pendidikan kita dan akhlak dalam Islam yang menyebabkan kita ni bila pergi sana bawa nama yang baik lah, sentiasa dapat pujian, terutamanya pujian dari segi kerajinan, disiplin dan juga akhlak ketika belajar. Itu saja guys, bye. Aku kira cuman kebiasaan biasa. Ternyata inilah yang bikin Malaysia beda dari negara lain. Yuk aku ceritain ke kamu. Pertama, aku mulai dari hal-hal kecil yang bermakna. Misalnya, orang di sini tuh suka nahan pintu sambil senyum kalau ada orang di belakang. Kasir selalu ucap terima kasih dan orang tua pun sering tersenyum duluan. Hal-hal sederhana ini yang bikin orang tuh merasa dihargai. Yang kedua, aku sadar bahasa logat Malaysia yang kayak kata-kata lame atau jom awalnya tuh terdengar unik, tapi lama-lama justru bikin percakapan tuh terasa akrab dan menyenangkan. Aku juga kagum dengan semangat gotong royong. Kalau ada hajatan atau musibah, cepat sekali orang semua turun tangan dan membantu. Itu lagi yang aku suka, budaya menjaga kebersihan. Orang-orang terbiasa buang sampah pada tempatnya. Hal kecil tapi bikin suasana kota tuh jauh lebih nyaman. Dan yang paling indah, orang Malaysia tetap bangga dengan identitas mereka. Mereka pakai baju kurung atau baju Melayu ke mall atau acara modern, tapi jati diri tuh tetap terjaga. Hal-hal kecil macam nilai yang buat aku merasa Malaysia tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah kedua untuk aku. Nah, kalau ke orang-orang Malaysia, hal kecil apa lagi yang buat korang bangga? Share dekat komen ya, aku suka baca komen kalian. Jadi, kelemahan rakyat Malaysia bukan sekadar sikap. Ia adalah identiti. Dan mungkin, inilah sebab sebenar kenapa Malaysia bukan sekadar tempat untuk dilawati, tetapi tempat untuk dirasai.